Superstar. Boleh. Tunggu gua keluar dulu. Apa tu kau keluar? Tahun ni aku tak ambil lah. Nah, tahun ni kau pegang tak? Tak pegang, aku tak ambil dah. Bersaing lah kau. Ni apa pula lagu raya pula ni? Dah biar aku nak terus. Kena polis minit lagi ni. Mampus. Pajak, bukan TV, bukan TV. Invite tu, masukkan tu view Malkona. Cepat post. Buka TV, Malkona nak post video ni. Buka TV, Malkona nak post video ni. Cuba kau bayarkan 1.9. Boleh 1.9M. Satu lagi tak cukup 2M. Macam mana? Invite buka sekarang. Yang kena aku nanti. Pernah ke 2M? Aku yang kena lagi. Aku yang kena juga lagi. Pernah ke 2M? Comeback pun tak pernah 2M. Tapi video kau okey gila. Aku tengok. Ya, video aku memang okey. Tak ada masalah pun. Sebab aku masih tengok lama. Cuma hype aku, hype peminat, faham tak? Hype yang menyokong aku dah lama, macam tu je. Yang tak tahu pasal Karina dah tak tahu. Orang suka nak tengok yang baru, macam tu je. Dah post belum? Belum. Lambat lah Malkona ni. Sebab tu aku fan Malkosha. Tapi aku pun tak minat dah Malkosha. Sebab dua-dua fan toksik. Fan ni nak cakap ni, fan tu nak cakap ni. Elok aku bersokong Malkona dengan Asman. Asman apa? Aisyah Hamri. Oh, Asyam lah gila. Asyam. Sorry. Macam kau aku tak tahu ingat pasal Aisyah. Macam kau tahu kan sebab kau ambil tahu pasal X. Apa ni? Mana dia? Mananya? Mana nak tengok ni? Apalah, kau pergilah tengok dulu. Nak tengok Malkona yang shoot 3 pagi ni. Tak apa-apa shoot 3 pagi. Siap. Ada ke bawa anak dara orang shoot 3 pagi? Dia tengok, ada? Dia tengok ada tak? Dia tengok konten Malkona shoot anak dara perempuan 3 pagi tu. Ada? Waduh. 3 pagi. Yelah kau tahu hujan. Aku cakap kalau hujan pukul 9 kau shoot je. Biar lantak je. Gosak lah semua telefon. Biarlah nanti netizen akan kumpul duit beli phone baru dengan kamera baru untuk kau. Hujan lebat ke apa, kau shoot je pukul 9 tu. Jangan fikir, janji bukan 3 pagi. Biar hujan lebat tu kau terus shoot. Shoot je. Nanti netizen akan kumpul duit. Okay. Dia akan kumpul duit, dia akan beli phone baru dengan mic baru. Dia masuk semua. Aku nak live ni, Cik Gi. Apa hal TV aku ni, tai? Biasalah TV 1M. Dia kalau TV 2M lain pula. Macam aku tu TV 500K. Dia laju lagi. Dia maintain Dia maintain 500. Bila TV 1M kadang-kadang tiba-tiba dia dapat 100K dia kacau shock. Dia macam aduh kenapa tiba-tiba 100K. Macam aku 500, 400. Dia macam tak kacau shock kan. Nak Ada kat aku. Oh, dah. dah keluar dah. Dia tengah iklan 1 minit. Okay 10, 9. Pergi tengok guys. Okey, kau pergi masuk 6 minit, 6 saat lagi, okey. Dekat YT aku. Alright. Aku gerak luar.